terjadi dan diulang-ulang konsep kejadiannya. Maksudnya benda ni bila muncul dia tak akan berhenti-henti, dia tak akan tamat-tamat sehinggalah dunia ini menuju pengakhiran dia, iaitu kiamat. Sebagaimana kita boleh lihat perkara-perkara dalam konteks yang kedua ini menerusi 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kita kata ada sekumpulan manusia iaitu yang diberikan amanah tetapi tidak mampu menunaikan dan menjalankan amanah dia. Bila dia start ada grup macam ni, dia akan berterusan, akan muncul, akan ada sampai hari kiamat. Begitu juga dengan sabda Nabi tentang merebaknya amalan perzinaan. Bila dia start orang berzina, sampai hari kiamat pun tetap akan berlaku perzinaan, akan berulang-ulang. Begitu juga hadis Nabi menyebut tentang akan melatanya amalan